Okay, nama saya Nur Melissa Ain binti Zaini, berasal daripada Pasir Gudang. Sekarang saya dah setahun lebih dengan Tuan Wow. Sekarang ni menuju ke JC lah. Saya kenal Tuan Wow daripada video dekat TikTok. Okay, dekat situ dia bagi beritahu yang kita boleh jana income dengan telco. So masa tu saya first time dengar telco boleh bagi kita buat income. So saya mulakan lah. Asalnya saya join sebab nak tambah income, tapi bila saya nampak sistem ada, guideline dan team yang support yang boleh grow kat kita, so dekat situ saya nampak peluang. Alhamdulillah, dengan modal yang rendah, saya sudah pun mencapai 4 angka. Saya dapat income tu setiap bulan. Honestly, modal dia sangat rendah. Sekali je seumur hidup. Okay, risiko dia rendah tapi potensi dia besar. Modal dia serendah 20 dan paling premium pun 128. Sekali saja seumur hidup. Yes. Saya nampak Tuan Wow ni lebih kuat lah. Bukan sekadar ikut pasaran, tapi dia datang dengan value yang berbeza. Kita ada Tuan Wow ni sebagai makanan lah kan. Orang suka makanan. Tuan Wow ni sebagai makanan. Bagi akak, Tuan Wow ni apa makanan ni? Nasi campur. So nasi dia ada bermacam-macam lauk lah. Nasi campur kan bermacam-macam lauk. So dalam satu platform kita boleh kita ada sistem, kita boleh guna dan kita boleh jana income. Sistem yang webinar tu, apa lagi yang induction, VIP training tu semua sistem lah. So nanti kita punya ejen yang baru nak buat bisnes ni, dia orang follow je step sistem yang kita dah bagi. So dekat situlah dia akan belajar step by step untuk grow. Membantu. Lagi-lagi orang baru macam saya yang tak pernah ada pengalaman, tak ada ilmu untuk buat marketing, semua itu membantu. Saya belajar daripada situlah. Banyak benda baru yang saya belajar daripada situ. Saya cuba juga buat bisnes online sebelum ni bermacam-macam lah. Saya pun dah cuba tapi tak boleh. Tak tahulah kenapa. Mungkin tak ada team, mungkin tak ada guide, mungkin tak ada sistem yang macam Tuan Wow buat ni. Sebab tu saya tak buat dah. So sampailah saya jumpa Tuan Wow ni yang terakhir. Saya cakap dengan husband, last. Sebab sebelum ni kita join bisnes online, kita bayar kan. So semuanya tak menjadi. So saya jumpa Tuan Wow ni, saya cakap dengan husband, ni last lah. Kalau tak jadi juga, saya memang dah tak join mana-mana bisnes. So bila saya dah join, alhamdulillah lah. Semuanya memang okey. Sushi atau Vietnamese roll? Sushi. Kopi atau matcha? Kopi. Kereta api laju atau taksi motor? Kereta api laju. Salji atau pantai? Pantai. Kimono atau outdoor? Kimono. Onsen atau mandi lumpur? Onsen. Onsen. So kita dah tahu lah tak enak macam mana. Rasa happy lah. Rasa happy dan lepas tu singkat kita ni kita promote sebab kita ada banyak manfaat dia yang kita boleh cakap dengan dia, dapat PA, dapat full percuma, dapat cashback, semua tu tak daripada telco yang lain. So Tuan Wow je yang ada. So benda ni yang akan buatkan kita boleh satu kekuatan untuk kita beritahu dekat customer lah, dekat orang lain kelebihan dia. Jadi pengguna pun dapat cashback, dapat manfaat yang macam saya cakap tadi, tak full semua. Dan kalau kita jadi pengguna pun kita bagi memperkenalkan kepada orang lain pun secara tak langsung kita dapat tambah income. Jadi pengguna pun okey, dapat manfaat, jual pun okey, memperkenalkan pun okey. Lagi okey lah dapat income kan. Okey, dari segi marketing saya tak pandai nak buat live TikTok, saya tak pernah buat. Nak bercakap dengan stranger saya tak pernah buat. Saya jumpa customer tak pernah. Tu semua saya tak pernah sebab saya tak suka jumpa customer. Tapi untuk yang permulaan tu saya kenalah belajar kan, untuk jumpa customer, closing depan-depan. Tu semua saya belajar. Saya baru buat start saya join Tuan Wow ni lah. Okey, saya sarankan kepada semua yang belum join Tuan Wow, joinlah Tuan Wow sekarang sebab selain jadi pengguna kita dapat manfaat, secara tak langsung kita juga boleh tambah income. Saya Melissa dan saya pilih Tuan Wow.